Kata Bismillahirrahmanirrahim dan juga Assalamualaikum serta salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini 20 Januari 2025 bersama-sama kita dalam satu majlis bersempena dengan annual dinner dan juga ulang tahun yang ke-16 Encik Orimau 2025. Hamba bukan bersorangan, jadi ditemani oleh Tuan Hamba. Nama kenalkan diri tu apa? Nama hamba adalah Z. Z aja, boleh panggil Z ya? Z saja. Kita tema klasik tapi nama dia moden sikit. Nama tuan apa? Nama hamba Al-Fatah Al-Klasik. Al-Fatah? Klasik. Al-Klasik. Betul-betul klasik ni. Okey. Di hadapan ni ramai para undangan, para tetamu. Apa khabar? Baik. Dia macam nampak macam nak makan. One more. Apa khabar? Baik. Okey, alhamdulillah. Izinkan hamba berpantun, boleh ke? Pantun hamba bunyi gini. Pohon berkudu ada di tepi desa, tempat berteduh si anak dosa. Selamat datang hamba ucapkan semua dengan hati tulus dan besar. Baiklah, teruskan. Okey, baiklah yang dihormati Mr. Raymond dan Madam Ong, yang dikasihi Miss Eng, Mr. Desmond dan Encik Muhammad Rafi. Seterusnya para penaja dan yang diraikan staf-staf George Mall yang disayangi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke annual dinner George Mall 2025. Yang ketiga, terima kasih kepada tuan hamba yang hadir pada malam ini untuk bagi majlis demoleknya. Hamba ingin menjemput dan juga mempersilakan yang akan memimpin baca doa Imam George kita iaitu Encik Abdul Wahab Hamzah yang akan memimpin bacaan doa. Sementara untuk yang bukan beragama Islam boleh bertafakur dengan cara masing-masing. bakul rotan watan patua bakul dijual di perkantoran, menadah tangan mengaminkan doa. Semoga majlis kita dalam keberkatan. Okey, baik, sekali lagi majlis ingin mempersilakan Encik Abdul Wahab untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.